Siapa di sini tahu jemaah Malaysia mikot di mana? Sebelum tu, jangan lupa save video ini dan share dekat rakan-rakan yang lain. Tempat mikot yang pertama ada di kawasan Zulhulaifah. Zulhulaifah adalah jemaah yang datang daripada negara Madinah. Tempat mikot yang kedua adalah berada di kawasan Al-Juhfah, di mana jemaah ini datang daripada negara Mesir. Tempat mikot yang ketiga dinamakan sebagai Qarnul Manazil. Tempat ini untuk jemaah yang datang daripada negara Malaysia ataupun Asia Tenggara. Tempat mikot yang keempat, Yalamlam. Yalamlam ini adalah jemaah yang datang daripada negara Yaman. Tempat mikot yang kelima adalah Zaitul Irkin. Tempat ini untuk jemaah yang datang daripada negara Iraq. Nak tahu lebih lanjut berkenaan dengan umrah? Jangan lupa follow, like dan share. Kita jumpa lagi. #where you want to go, you go.